Lihatlah, mereka, umat Islam, sering menolong secara sukarela tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Tetapi orang Kristian sebaliknya. Anda bertanya kepada wanita tua itu sambil menunjukkan wanita lumpuh yang berada di gerejanya. Menurut wanita itu, seorang pemandu Muslim sering memberikan perkhidmatan pengangkutan untuk membawanya ke gereja di Moskow. Dan setiap kali wanita tua itu ingin memberinya upah, pemandu Muslim itu selalu menolaknya dengan alasan bahawa Islam melarang mengambil upah dari wanita tua, orang miskin dan anak-anak yatim. Dengarkan keterangannya. Walaupun wanita tua itu bukan ibunya atau saudara maranya, tetapi pemandu Muslim itu mengatakan bahawa dalam Islam wajib menghormati orang tua, terutamanya orang tua yang lemah dan